Dengan handphone ni, korang boleh hidupkan gambar lama, dia jadi boleh bergerak-gerak. Dekat tangan aku, Honor C100 Pro. Macam-macam benda korang boleh buat. Boleh ubah gambar menjadi video, semuanya buat direct dekat dalam phone, tak payah pakai apps lain. Macam video dah aku dah buat. Aku boleh terbang, aku boleh menari, and then kucing aku pun boleh bercakap. Let's say kalau korang nak tahu, last year punya AI to video pun dah cukup power. Tapi kali ni AI to video 2.0 dah lagi power. Nombor satu, dia tak limit kepada satu gambar je. Maksudnya sekarang korang boleh tambah beberapa gambar, dia boleh jadi satu storyline. Korang boleh letak gambar baby korang, and then korang boleh letak gambar korang dah besar. Bila combine, dia boleh ubah gambar baby korang kepada yang versi yang lebih besar. Korang boleh letak gambar korang waktu budak-budak, and then korang combine dengan gambar korang dah dewasa. Bila combine, dia jadi satu video. Memang sangat menarik. Dia datang dengan 14 template siap-siap. So korang scroll je, korang tap, korang boleh terus convert image kepada video. Nak buat drone pullback, dolly zoom pun boleh. Dia macam korang pakai drone. Let's say kalau korang ada kucing, korang boleh bagi kucing korang tu bergerak-gerak. Untuk animation pula, korang boleh ubah lukisan korang dia jadi hidup. Lepas tu ada character morph. Misalnya kalau korang nak tukar diri korang jadi kucing pun boleh. Yang ini memang next level punya AI, sebab bukan semua flagship tau boleh buat macam ni. Yang paling penting, fungsi-fungsi ni hanya eksklusif untuk Honor C100 Pro. And bagi aku, ini yang membuatkan Honor C100 Pro salah satu device yang ada AI yang paling power buat masa sekarang. Macam